RM50 sebulan nampak kecil, tapi bila melibatkan emas, yang buatkan beza besar sebenarnya bukan jumlah, tapi masa. Bila harga emas naik setiap tahun, RM50 adalah nilai yang tetap. Maksudnya, bila harga naik, RM50 akan dapat gram emas yang semakin kecil. Tapi, pada masa yang sama, harga gram emas jadi semakin mahal. Contohnya, hari ini RM50 boleh dapat lebih kurang 0.072 gram. Tapi 10 tahun akan datang, RM50 mungkin hanya akan dapat sekitar 0.028 gram sahaja. Gram makin kecil, tapi nilai segram makin tinggi. Sebab itu, dalam simpanan emas, gram emas bertambah perlahan, tapi nilai dalam ringgit meningkat lebih kuat kerana kenaikan harga. Kalau kita simpan RM50 sebulan secara konsisten dan kita kira secara konservatif, purata sekitar 0.5 gram setahun. Orang yang mula umur 25 tahun boleh kumpul hampir 19 gram emas dan nilainya boleh cecah lebih kurang RM100,000. Tapi kalau mula umur 50, gram dan nilainya jauh lebih rendah. RM50 sama, disiplin sama, bezanya cuma satu, iaitu masa kita mula. Ini bukan jaminan, tapi pendidikan supaya kita faham kenapa orang yang mula awal sentiasa ada kelebihan. Kalau anda nak mula simpan emas dengan RM50, jom saya bantu anda. PM saya sekarang.